Dia sendiri yang minta, kalau boleh ringankan kes you, kalau boleh cuba settlekan sebaik mungkin, jangan sampai benda tu sampai berlarut-larut sampai banyak. Dia tak nak. Tadi kamu sebut kes SPRM, dia ada kes Sabah ni, skandal Sabah ni, dia jumpa Azam. Dia jumpa Azam lagi, cakap pasal dia sebab dia pun terbalik. Dia bohong ke apa? Dia tak. Dia cakap dengan Peguam Albert ni tak peguam kena ni. Apa kegila ni? Punyalah mereka terdesak, takut dengan keluarnya video ni. Peguam Albert pun disiasat. Minta handphone, dikatakan timpat. Bagi kau dengar lah. Aku kalau cakap ni kan kata aku fitnah lah, buat-buat cerita lah, rekayasa lah. Kan? Tak ada sebab lah kita nak fitnah-fitnah. Jangan lagi percaya kepada kajian ini, kepada sosial ini. Inilah nampak ini. Ini contoh terbaik di depan semua. Okey, jangan diperdayakan oleh dia lagi, diperbodohkan oleh dia lagi. Niat dia adalah tutup segala skandal berkaitan dengan dia. Saya terakhir saya menuntut dia bagi penjelasan dalam masa 7 hari, termasuk saya CCTV, termasuk adakah dia bagi arahan dia terlibat, panggil Samsul Iskandar, bagi arahan kepada Samsul Iskandar, hantar mesej kepada saya. Bayangkan Samsul Iskandar adalah setiausaha politik kanan, bermakna dia adalah orang second man kepada Perdana Menteri. Saya tak percaya dia, saya percaya siapa lagi. Jadi, saya bagi masa 7 hari Anwar Ibrahim untuk jawab segala tuntutan saya. Jika tidak, kamu gagal untuk menjawab, kamu harus letak jawatan. Reformati! Video Albert ni, saya dah bagi tahu dah. Video tu panjang. Rakaman video tu panjang. Dia tak keluar habis lagi. Kan saya dah bagi tahu. Saya tak tengok lagi, saya tak tahu. Tapi dengar-dengar, rakaman tu panjang. Jadi tempoh hari, kan sudah tayang. Terputus pula. Jadi, kita pun tengoklah macam ni kan. Rakaman terbaru ni. Hari ni keluar lagi baru. Kemaluan yang memalukan. Korang dah tengok? Hari ni keluar pula yang mana? Perempuan dalam tu, Sofia Rini ke benda-benda? Sofia Rini ke? Dia sahkan pula. Anwar arah Sam Ketot. Patutlah kenapa Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim. Dan ramai pihak suruh siasat Anwar Ibrahim. Sebab nama Anwar Ibrahim dalam video tu. Dan hari ni lagi jelas pengakuan Sofia Rini tu penglibatan Anwar Ibrahim. Wow. Korang tak tengok lagi? Korang tak tengok tak apa. Kau pergi dekat dalam Telegram Tiwala Bot. Ada video dia. But saya nak bagi dengar. Ini pengakuan yang mana disahkan. Dia tak baca teks sayang. Dia tak baca teks. Ini disahkan. Bahawa Anwar Ibrahim arahkan Sam Ketot untuk sign surat sokongan tu. Supaya Anwar tak terbabit. Jadi Sam Ketot ni buat je lah. Sanggup Sam Ketot jadi kambing hitam kan? Kenapa dia sanggup jadi kambing hitam? Siapa tahu? Bagi dengar lah. Okey Kak, saya mau tanya kamu pasal ini baru-baru ni berita ni yang dengan berhubung Samsul Iskandar ni lah. Itu yang surat tu. Actual information surat tu kan 2024. Okey. I tahu pasal surat tu. Jadi surat tu dah viral 2 kali. First viral tahun, I think tahun awal tahun ke hujung tahun lepas. Tahun ni ke tahun lepas? Tahun ni kita ingat, dia dah viral 2 kali. Hujung tahun lepas ke atau tahun ni? Kita ingat awal tahun. Itu surat tu saya tengok berita lah. Ini menurut berita lah. Yang surat tu ada 6 surat ke 1 surat? 6 kontraktor. 6 kontraktor. 6 kontraktor dalam 1 surat? Ya. Oh, bukan 6 surat? Bukan. 6 kontraktor dalam 1 surat. Dalam 1 surat? Ya. Sign tu siapa sign? Memang Samsul sign. Ada surat dia lah. Dia yang sign? Kenapa dia, bagaimana benda ni boleh keluar? Dia boleh dedah? As information pasal masa first and second dia Anwar naik. Kan ramai yang minta sokongan daripada dia. Dia tak nak sign. Okay. Dia semua suruh Samsul sign. Anwar suruh Samsul sign. First and second year. Okay. Samsul, semua Samsul sign. Meaning now 2023, 2024 semua Samsul sign atas arahan bos. Anwar arahkan dia sign? Ya. Ini siapa yang bagi tahu? Samsul bagi tahu kamu? Memang pun. Samsul sendiri bagi tahu kamu? Ya. I cakap dengan you sebab itu, sebab masa dia sini cerita dengan I. Dia cakap dengan I memang masa first year and second year memang setiap kali orang minta surat, orang minta dia akan panggil. Samsul, you buat satu surat apa-apa, dia bagi. Anwar panggil dia tak? Ya, panggil. Untuk projek ni.
Lepas tu dia suruh bagi kat sekot. Dia kan bawa sekot. Sebenarnya ikutkan surat tu is legit tau. Bukan masalah tu pun. Is a legit surat sebab dia hantar surat kepada sekol. Bukan dia hantar surat kepada menteri. Dia hantar surat kepada sekol Kementerian Kesihatan. Standard sebenarnya prosedur surat tu. Is a standard prosedur. Bukannya benda prosedur yang di luar. Tak ada. Jadi sekarang ni Samsung kaya raya lah. Mana dia? Saya tanya dia. Dia kata memang dia atas arahan bos. Bos yang suruh. Dia tak dapat apa pun. Hari tu Pejabat Perdana Menteri ni pusat rasuah negara, lubuk rasuah. Fitnah. Ini kalau kena Wan Hadi Harun ini, dia kata itu hanya surat sokongan. Saya bagi tahu lagi sekali. Saya tak pernah lah menjadi pegawai khas kepada Perdana Menteri ke, tak pernah. Tapi pengalaman yang saya ada daripada 2008 ni sampai sekarang ni, alhamdulillah lah. Banyak benda yang saya tahulah. Dan ramai agak orang dalam ni, orang politik tahu. Ibarat kalau kita minta projek ini, dapat surat sokongan setiausaha politik, itu adalah arahan daripada Perdana Menteri. Daripada dulu lagi. Betul tak? Setuju tak? Surat sokongan yang mana setiausaha politik bagi ni, itu Perdana Menteri lah yang bagi. Sebab setiausaha politik takkan buat suka-suka dia. Itu sebab bezanya. Waktu zaman Tun Mahathir saya bagi tahu. Tak ada projek-projek ni semua. Yang ada itulah bantuan sekolah lah, beasiswa lah. Itulah powernya setiausaha politik. Datang mangkuk-mangkuk ni semua, projek lah. Nampak tadi dia kata, 6 kontraktor. 6. Oh, jangan ini surat sokongan tu biasalah. Bang, kalau surat sokongan tu untuk beasiswa ke, untuk orang susah ke, lain lah. Ini surat sokongan setiausaha politik Anwar Ibrahim kepada kontraktor untuk projek. Kata tak ada direct nego, kata telus, kata lawan rasuah. Tu menantang apa? Jadi, tak habis lagi. Belum. Right. Itu baru sikit. Sedengar panjang ni. Siap goreng kopok lekor, makan kopok lekor lagi. Cecah lagi lah. Buat kopi, sambung lagi borak. Video ni, tak habis lagi. Ni belum cecah kopok lekor lagi. Ada minum kopi sampai minum kopi sambung. Ni. Tukar position lah. Perempuan tu siap baring menyandor. Baring menyandor belum lagi. Ni baru duduk. Menyanduk. Video ni panjang. Sayang. Tapi bukan slug file lah macam Salim Kunyit tu. Bukan. Tak habis lagi. Sebab itu, Anwar ni, dia takut. Dia dalam ketakutan. Terang-terang dia arahkan Samsul Iskandar. Itu sebab bila Sam Ketot letak jawatan, konon-konon nak menyelamatkan Anwar Ibrahim, keluar video daripada Albert. Yang mana dia orang semua tak tahu ada video. Saya pun tak tahu ada video ni. Betul tak? Kita tak tahu. Tapi membuktikan pelibatan Anwar Ibrahim dalam skandal rasuah pejabat Perdana Menteri. Nak cakap apa? Tak nampak lagi Anwar tu bapak rasuah negara. Dia bapak rasuah negara. Tapi malangnya pula, Azam Belen buah pinggan sebelah tak nak siasat Anwar Ibrahim. Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim. Kenapa Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim? Kenapa dia tak nak siasat Anwar Ibrahim? Siapa tahu? Kenapa Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim? Come on. Why? Kenapa? Kemaluan yang memalukan. Anwar dah malu dah. Azam Belen tak nak siasat Anwar Ibrahim. Macam mana nak siasat Anwar Ibrahim? Nama Azam Belen pun kena petik. Makan popcorn dah. Nama Azam Belen pun kena petik. Azam Belen pun terlibat sekali. Aduh. Budak perempuan ni betul lah. Dia tak baca skrip Dia tak baca skrip tau. Dia betulkan lagi dia lah. Dalam rakaman ni juga, mengesahkan bahawa Azam Belen buah pinggang sebelah tahu tentang kegiatan rasuah di pejabat Perdana Menteri. Dia tahu kegiatan rasuah, merasuah, dirasuah pejabat Perdana Menteri dipelopori oleh Anwar Ibrahim melalui setiausaha politik dia untuk projek-projek. Azam Belen buah pinggan sebelah tahu. Tapi kenapa Azam Belen buah pinggan tak sebelah tak siasat? Sebab dia pun terlibat. Yang mana perempuan ni turut mendedahkan pelibatan Azam Belen. Dia masih jumpa tau. Oh, best. Dia sendiri beritahu I. Dia cakap apa? Dia jumpa tau. Dia jumpa Azam Baki. Kes Albert ni sebenarnya dia pun termasuk. Dia pun terlibat. Dia memang terlibat. Okey, apa Azam Baki cakap dengan dia? Okey, sekarang saya cakap dengan you. Dia minta
dia sendiri yang minta kalau boleh ringankan kes you, kalau boleh cuba settlekan sebaik mungkin, jangan sampai benda tu sampai berlarut-larut sampai banyak. Dia tak nak. Tadi kamu sebut kes SPRM, dia ada kes Sabah ni, skandal Sabah ni, dia jumpa Azam. Dia jumpa Azam lagi, cakap pasal dia sebab dia pun terbalik. Dia bohong tak apa? Dia tak. Dia cakap lagi orang pun dengar. Ifa ada? Ada betul. Okey, apa dia kata? Dia cakap masa kes you, actually dia pun kena panggil Azam Baki. Okey, apa dia kata nak Azam Baki? Dia cakap dengan Azam Baki memang dia dah tolong you untuk jumpa Haji G apa semua. Dia bagi tahu untuk bagi tahu Haji G. Ni dia dengan Azam Baki pun baik, bukan dia tak baik. Samsung ada cerita sama Azam Baki tak? Ini arahan K-Max. As your information, Azam Baki tahu. You confirm tak Azam Baki tahu? Dia tahu. So, macam mana Azam Bela nak siasat Anwar Ibrahim kalau Azam Bela pun terlibat? Nampak tak? Sebab itulah kenapa saya nak bagi tahu SPRM yang ada ni tak ada guna dah. Sebab Azam Bela. So pegawai-pegawai SPRM yang lain, kau buat apa? Kau buat apa? Kau tak berani nak lawan. Ini salah ni. Badan Pencegah Rasuah komplot dengan geng-geng perasuah ni. Tak ke gampang tu. Betul tak guys? Tak ada kredibiliti dah. SPRM hancur dah. Sebab itu. Ingat balik. Ingat balik Apabila Albert T jumpa Tun Mahathir, Sam Ketot letak jawatan. Konon-konon dah selesai lah. Selamatkan Anwar Ibrahim. Tiba-tiba petang tu keluar video skandal ni. Yang sebelum ni lah. Yang berapa minit? 5 minit kot. Menggelupu. And then, sehari selepas itu, sekumpulan pasukan taktikal SPRM. Acah-acah macam UTK lah. Acah-acah konon-konon lah. Dengan senjata pun semua. Pergi serbu rumah Albert T. Serbu untuk apa? Nak cari rakaman. Tak jumpa. Patah balik, cari geledah, tak jumpa. Rakaman video ni. Sebab dia baru keluar 5 minit. Video tu panjang. Tak jumpa. Guys, dia orang tengah mencari video. Sebab, kau nampak kan? Lagi banyak video tu keluar, lagi ramai yang terburai. Betul tak? Ni dah terburai dah ni. Sikit pedih sayang. Pedih Anwar Ibrahim. Ibarat macam lelaki tu lah yang kat gelagi tu berdarah kat tuala kan. Macam tu lah pedih dia Anwar Ibrahim. Ni penyiasaan, kemaluan yang memalukan untuk engkau Anwar. Dengan puak-puak engkau ni lah. Video tu panjang lagi. Dan apa yang berlaku adalah hari ni guys. Peguam Albert pula dipanggil. Peguam Albert ni tak peguam kena ni. Apa kegila ni? Punyalah mereka terdesak takut dengan keluar video ni. Peguam Albert pun disiasat. Minta handphone. Dikatakan timpat. So bagi kau dengar lah. Aku kalau cakap ni kan kata aku fitnah lah. Buat-buat cerita lah. Rekayasa lah. Kan? Tak ada sebab lah kita nak fitnah semua. Betul tak? Kita cerita betul lah. Gentleman lah. Betul? Dengar. Peguam Mahajouth Singh yang mewakili ahli perniagaan Albert T menafikan dakwaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM bahawa beliau memiliki bukti penting. Beliau menyifatkan dakwaan itu sebagai tidak benar dan keterlaluan serta seolah-olah bertujuan mengelirukan orang ramai mengenai peranannya sebagai peguam bela. Mahajouth turut menafikan bahawa beliau mempunyai telefon bimbit yang didakwa milik T sambil menegaskan bahawa dokumen yang diminta SPRM adalah dilindungi oleh keistimewaan komunikasi Peguam Anak Guam. Pegawai itu kemudian mengeluarkan 2 notis baharu yang menurutnya menunjukkan bahawa percubaan awal untuk memaksanya hadir tidak mempunyai asas undang-undang. Notis baharu itu memerlukan kehadirannya di bawah Seksyen 30-1-A Akta SPRM 2009. Selain menuntut dokumen tertentu serta sebuah telefon bimbit di bawah Seksyen 30-1-B Akta sama. Sehubungan itu, beliau berkata akan hadir di Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya pada jam 10 pagi ini untuk memberi keterangan. Lah. Guys,
Cari-cari tak jumpa. Cari-cari tak jumpa. Geledah rumah Albert tak jumpa. Sekarang panggil peguam. Tak nak benda tu terdedah. Azam Belen buah pinggan sebelah. Rakyat nak tahu kebenaran. Rakyat nak tahu kebenaran. Biarlah video tu terdedah. Yang kau takut kenapa? Kalau tak salah, tak payah takut. Kalau tak salah, biarlah video tu terkeluar. Kita nak tahu. Kita nak tengok. Kita nilai sendiri. Tak ada siapa paksa kita pun. Video tu keluar, kita tengok, kita fikirlah. Yang kau nak takut, kenapa Azam Belen? Betul tak? Saya tanya dengan korang. Korang sebagai rakyat, korang nak tahu tak video tu ataupun korang tak nak video tu keluar? Come on. As a rakyat, kau nak tengok tak video ni, yang rakaman Albert ini, ataupun kau bagi tahu tak payah keluarkan lagi video Albert tu? Saya nak tengok, nak tahu. Menarik ni. Tengok sambil makan popcorn ni.